And what's going on guys, this is Sunny Max. Welcome back to my channel with another set Pokemon terbaru baru keluar. Ini dia guys, Peach Black. Let's go. Alright guys, set sebelum ni Chaos Rising keluar 3 bulan plus, 2 bulan lepas lebih macam tu. Dan sekarang kita disajikan dengan Peach Black pula. Ok, macam biasa, every time new set keluar, kita akan mula dengan ETB dulu. So ini dia guys, design ETB dia, kita nampak ada gambar Mega Darkrai kat depan. Memang dia took literally lah Peach Black ni. Memang semua hitam, tapi adalah essence of grey sikit supaya tak adalah nampak, supaya tak ada nampak kosong sangat kan. Kalau semua hitam tak nampak apa pula kan. Ok, ni dia atas dia tulis Peach Black. And then ada Pokeball sikit. And then yep, memang apa kat dalamnya promo card ialah Zerud. Ok, tapi ni Pokemon. Alright, my comments about this ETB design, bagi aku, I will not give an A, tapi aku bagi B lah. Ok, could have been better. Antara yang aku rasa macam boleh menyelahkan lagi design ETB ni, contohnya lah, lagi again, logo aku rasa diorang kena buat warna lah, baru pop up sikit nama set tu. And then aku rasa should have some green element, sebab dia punya card Mega Darkrai ni dia hitam kehijauan sikit. So kalau dia letak ada hijau-hijau sikit, lagi nampak seri sikit lah ETB tu. For now aku rasa ETB ni, aku rasa dia rasa macam wek sikit sebab kekurangan, rasa macam kosong lah, rasa macam tak meriah sangat, terlalu dull. Ok, tak tahu lah, mungkin itu dia orang punya approach, itu dia orang punya goal sebenarnya untuk dah nampak Peach Black. Ok, tapi bagi aku ETB ni dia nak nampak cantik tau sebenarnya. Jadi ETB punya design jangan terlalu dull bagi aku. Ok, here we go. Jom kita slide this open. Set ni aku dengar cerita macam set dia kecil juga kali ni, agak kecil, tapi bagi aku suka je set kecil ni. Kita penat dah, Ascended Heroes punya fatigue tu masih ada, so kita kena slow down sikit. Dan aku tak sabar nak tengok apa kad-kad meta untuk set kali ni, because every time a new set comes out, there's always a new meta. So kita tengok kat sini, Grabin, Mega Delphos kat sini. Oh, occasion dia. Mega Zeraora, my favorite electric type is here guys. Finally, Zeraora is getting the shine that he deserves. And banyak illustration yang menarik kat sini. Magnetric, cantik juga. Goldeen. Slowbro ni aku tak tahu ramai suka, tapi bagi aku kurang bin better. Aku tak suka sangat design macam tu, but it would be great to have him juga. Toucan ni pun style juga. Bastiodon nama dia apa ni? Bastiodon. Rampardos, sayangnya dia tak ada illustration rare. Aku suka Rampardos ni. Apa-apa Pokemon yang macam dinosaur aku suka. Itu aku macam ni, Bastiodon, dinosaur punya Pokemon ada kat sini. Mega Zeraora. Ok, untuk set kali ni aku tak kejar Darkrai. Aku tak kejar, walaupun aku tahu Mega Darkrai SIR yang paling mahal, aku kejar ni. Mega Zeraora EX SIR. Bagi aku cantik dia, nampak macam vibe The Flash ataupun macam Sonic sikit lah. Sonic kan warna biru punya lightning kan, so yeah, giving me that Sonic vibe lah. Okay, and then of course gold card dalam ni ialah Mega Darkrai macam biasa. But again, setiap set aku nampak trend ni sama. Tak pernah lagi the gold card is higher than the SIR. Tak pernah lagi. Ascended Heroes, Gold Charizard tinggi juga. Okay, tapi set biasa yang macam ni, yang bukan special set, selalunya gold card dia tak tinggi. Okay, so gold card pun tak dapat pun tak apa, tak kisah. Okay, dalam dia okay, A solid lah. A solid dalam dia buat Darkrai tu berkilat. Okay, at least this is another way. At least dia buat Darkrai ni berkilat pun jadilah. Yang ni dalam dia berkilat, aku tak tahu you guys can see on camera ke tak, but ni dia macam colour biasa je, matte finish. Yang ni macam glossy finish. So yes, that's very nice. Baru nampak seri. Okay, dalam dia okay. Dalam ini macam, luar dia rasa macam kosong. Okay, kita boleh buka sini, slide is open. Memang senang nak buka ETB sekarang. Okay, dia punya sleeve nice. Memang rasa premium dengan gambar Darkrai kat sini. Okay, this one good job. Aku suka gambar Darkrai ni. Sebab dia tak Mega Darkrai, because to be honest, aku tak suka sangat design Mega Darkrai. Bagi aku rasa macam pelik, and aku agak disappointed bila first time aku nampak Mega Darkrai. Tu je, aku being frankly with you guys. Jujur je aku cakap. And Zerud, not my favorite Pokemon, but style lah. Okay, siapa minat Zerud will love this promo card lah. And then energy card macam biasa. And then the coins and dice dia. Okay, ini sama macam colour set apa Aku rasa dah pernah nampak dah colour macam ni. Chaos Rising no. Tak ingat lah. Colour ni macam dah pernah ada dah. But the coins untuk Darkrai ni handsome.
Dengan purple ni, vibe Justin Bieber guys Alamak, cantik coin dia. Sedap lagi bau dia. And memang cantik. Coin dia cantik. Alright, itu barang-barang accessories. Kita letak balik semua sini. Okay, and then of course kita nak bawa the juicy part of the ETB. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow, okay. Packaging design very striking Oi, cantik tu. Aku tak tahu aku dapat printer yang dia orang baru reload printer color ke atau tak tahulah. Pekat lain macam weh. Selalu Pokemon printing punya packs dia tak pernah macam ish, cantik. Alright, here we go guys. Ada 9 cukup. And the design untuk packs kali ni memang style juga lah. Okay, kalau kita dapat meta-meta baru untuk set kali ni pun best juga. Oh, code card pun kita dah masuk era baru sekarang untuk code card. Dia tak bukan gambar Pikachu dah. Dia bertukar-tukar dah. Tak silap aku ada Mega Lucario, Mega Venusaur dan macam-macam lagi. Kita akan discover together as we open the more packs Okay, jom kita tengok. Grass Energy, Grabin, Drillbur, Poplio is here, Shieldon. Tapi Shieldon kena pakai armor fossil. Tak suka, aku suka dia ni tapi kena pakai fossil lah, aku macam malas lah. Tival, Bennett, Jet dia buat apa ni? Sebab sekarang aku dah main deck guys. Aku suka nak tahu. Draw a card for each opponent's Mega Evolution in play. Tak tahu dah. Not sure. Sebab aku rasa tak ada orang nak banyak sangat Mega Evolution dalam deck dia orang. Let's Slowbro dapat! Alhamdulillah. Oh, Illustration Race Slowbro. Dan Voltaic Energy. Oh lama. Oi, dengar cerita ramai kejar kad ni. Dia macam tu guys. Dia tak, kalau dia tak mengharap dia dapat. Aku dengar ramai gila kan Slowbro ni. Because Slowbro is one of the iconic Pokemon lah. Sleeve. Oh, welcome Slowbro. Tapi menggendor sikit. Typical Pokemon. Okay, tapi Slowbro, welcome. Okay, wow. Nantilah insyaAllah tahun ni aku akan buat tutorial cara nak main kad Pokemon in 2026. Sebab aku dah main mechanics yang baru. Dulu aku nak buat macam tak confident. Sebab aku yang reti main dulu zaman Sword and Shield. Aku tak pernah lagi rasa main zaman Scarlet Violet ke atas. So lately ni aku baru dapat main balik dan aku dah faham dah macam mana mechanics baru. So okay, aku dah selesa sikit, confident sikit lah nak buat tutorial video. Okay, jom. Fighting Energy, Charcadet, Bombardier, Fomantis, Inkay, Seeking, Delmise. Delmise aku tak sure sangat. Gwen, aku panggil dia Gwen je lah. Gwen, Palafin, Reverse Marshero, Holo Chiyu. Chiyu ni berapa kali nak keluar? Palafin. Oh no, Palafin is back guys. Oh my goodness, not him. Dah ada pula Palafin dalam set kali ni. Tengok gambar Mega Venusaur pula untuk code card. Oh, nice. And ramai kata set kali ni set sendu juga. Semua set sendu. Mentang-mentang tak ada Dragonite, tak ada set-set, tak ada Charizard, tak ada The Big Five. Kata set sendu. Bagi aku ini set yang okay, solid, sama macam Chaos Rising. Bagi aku sama je. Vinizen, Hypnal, Mistis Vitality, Magnetric. Tapi turn off sikit sebab ada Palafin lah. Fomantis, Brioni, Normal Art, Morpeko EX. Okay, kita dapat Normal Art dah. Not bad. Mana tu keluar Gold Card juga. Tapi tak dapat pun tak apa. Gold Card tu Reverse Holo. Reverse Holo dia pun cantik, berkilat macam tu. Fomantis dengan Palafin, Mistis Vitality ni aku rasa siapa nak buat deck air memang function lah. Sebab search your deck for up to 4 basic water energy cards and attach them to one of your Pokemon and shuffle your deck. Your turn ends. Oh, gila-gila mat. Ini aku suka juga. Oh, your turn ends. Maksudnya bila kau buat ni, kau tak boleh serang. Remember that. Something yang kau kena ingat. Kau pakai ni terus, turn kau terus end. Okay, tapi could be useful untuk orang yang nak buat deck air. Okay, right, let's go. Kita jalan lagi. Oh, gambar Pikachu. Pikachu pun ada lagi. Ingat dah pupus lah. Ada lagi gambar Pikachu. Cuma dia dah rombat-rombatkan sikit. Oh, seronok jugalah macam tu. Grabin, Mandibas, Jinx, Drillbur, Palafin lagi, Annihilate, Fossil Quarry. Ini kena kita tepikan. Macam menarik. Slowpoke. Dah boleh evolve dah ni. Kranidos, welcome. Alah, nak kena Normal Art Darkrai kan Let's go, Mega Darkrai EX Normal Art. Ui, cantik, not bad. And dia punya moveset not bad. If your bench Pokemon have any damage counters on them,
Dia said there's 110 more damage. Yang ni kau kena combo letak dengan stadium card Risky Ruins, sebab every time kau letak Pokemon kau dekat bench, kau akan kena damage. So itu akan guarantee kau untuk dapat that extra 110 lah. Kena pakai Risky Ruins. And kena ada Monkidori. Mentang dah main deck kan, dah boleh sembang sikit lah kan. Abyss Eye, if your opponent active one is affected by special condition, it is knocked out. Oh, sakit juga. Okay, mungkin dia kena combo dengan someone yang boleh buat ada poison ke sleep ke untuk dapatkan KO terus moveset Abyss Eye tu. Tak sure orang satu combo dengan apa Mega Darkrai ni. Okay, jom kita tengok gambar Mega Lucario. Not bad kak. Full rate, Steel Energy, Electrike, Trumbeak, Mankey, Sizzlipede, Toucan. Apa dia buat? Once you main new Sizzlipede, draw a card. Okay. Tremendous Bomb. Ini Trump mesti suka. Tremendous. Tremendous. If the Pokemon discards attack, it isn't a Mega Evolution EX. It is an active spot. It takes 240 or more damage for an attack of your Pokemon. Oi. Nanti ni kena try terus dalam Pokemon TCG Live, lagi clear. Okay, Slowbro biasa, Sizzlipede reverse Slowbro. Oh cantik, reverse Slowbro. Bastiodon Holo, nice. Okay, jom. Tak ada yang menarik lagi. So far aku rasa set kali ni meta Pokemon Mega Escadrille tak silap, dengan Zeraora pun not bad. Masih Cranidos, Wilmer, Lampent, Backtrack Batch. Once you return after you flip coin, you make another result. Oh, ini pun meta juga. Siapa yang ada macam Mega Kangaskhan yang perlukan kau coin flip untuk attack, ini akan buat korang guaranteed tak perlu flip coin. Macam tu lah. Manectric, Trumbeak reverse Manibus, Energy Switch, move a basic from one of your to another of your Pokemon. Oh, Energy Switch macam tu je standard. Full art item card, nice. Not bad. In one ETB guys, kita dah 4 hit. Jadi kita dah dapat full art, illustration rare dengan normal art 2. Apa lagi? Aku tak expect dia bagi lagi ni. Aku rasa dah habis. Mega Kangaskhan, Psychic Energy, Centiskorch. Ini dia boleh evolve. Spider, if this Pokemon at this point is damaged by another place on the attack Pokemon. Oh, okay, not bad. Dah lah 60 HP je. Takut doh nak pakai. Siapa yang berani pakai fossil Pokemon? Cuba komen sikit, hadirkan diri anda. Aku tak pernah nampak lagi orang yang berani pakai ni. Ada ke? Hitran, Lampent, Fossil Quarry. Sebab aku tak nampak sangat kebaikan dia. Gladion's Final Battle, you can use this card in the last card in your hand. Last card dalam tangan. Susah nak dapat situasi macam tu. During this turn, don't have rule box, do 80 more damage to Pokemon. Okay. Chances nak dapat one final card dalam tangan tu rendah jugalah. Sebab kita akan always nak draw card. Holo Zerud, reverse. Tapi reverse holo kali ni sumpah cantik guys. Macam cermin tu. Sumpah cantik texture reverse holo kali ni. Aku rasa aku nanti lepas habis video ni aku nak kumpul, nak asingkan semua reverse holo. Cantik. Let's Final Battle. Mungkin ada Pokemon moveset yang boleh buat macam tu. I don't know. Let's Final Battle lah. But anyways, jom kita sambung. Bryon, Electrike, Litwick, Pikipek, Bennett, T-Val, Dark Bell. Siapa nak buat? Ni pun aku rasa meta juga. Sebab non-Dark type are now confused. So kalau kau pakai Dark type deck, no problem lah. Reverse Bronzor, Reverse Litwick dan Holo Emerald. Last pack Magic. Come on, kita tak dapat lagi Pokemon meta lagi ni. Escadrille atau Zeraora. Darkrai dah dapat dah, nice. Tapi dapat Darkrai lagi pun okey. Kita nak buat satu keping deck kena ada 4 lah at least. Primate, Poltergeist, Hide and Seek ni aku perasan ada nampak Pokemon yang banyak ada ability Hide and Seek ni. Poltergeist, so mungkin kena boleh buat deck dia. Backtrack Batch, Dynamis ni pun ini pun meta juga. Sebab Vengeful Anchor, if you have 4 or more Pokemon that have the Hide and Seek. Ini aku nak cakap. Ini dia kena pakai dengan ni. Dengan ada lagi, ada beberapa lagi. Tak silap aku Bennett pun Hide and Seek juga tadi. Ability Hide and Seek ni baru boleh pakai ni. Ada 4 Sneak ability in your discard pile. Kena dalam discard pile. This attack does 140 more damage. So 170. Not bad. Rasa sedikit buat boleh. You can use discard only if any of your Pokemon were knocked out during your opponent's turn. Okay. Discard energy from itu je. Itu pakai Crushing Hammer boleh. Spirit Tomb, Reward, Illustration Red lagi. Warna biru.
Goldin. Let's go. Goldin cantik. Mirai dulu. Cantik kat ni. Cantik, memang aku suka. Tadi aku sebut kan, cantik Goldin ni. Oi, nice lah. 2 illustration rare dalam 1 ETB. This is nice. Memang nice lah pull rate dia. Alamak, Goldin illustration rare. Dia bagi kita 2 illustration rare, guys. Alright guys, jom kita recap balik apa kita dapat tadi. Kita dapat energy switch untuk full art item card. Memang cantik. Okay. And then Mega Darkrai. Finally dia rasmi kan. Set ni memang featuring Mega Darkrai. Kita terus dapat dia. Walaupun normal art aku okay je. Morpeko EX. Slow bro. Illustration rare. Tak sangka-sangka. And kita dapat 2 illustration rare dalam ETB kali ni. Which is illustration rare yang aku happy lah nak dapat. Slow bro dengan Goldin. Oh, what tak tu. Okay guys, apa pendapat korang tentang set Peach Black kali ni? Betul ke sendu atau bagi korang macam okay je? Bagi aku personally okay sangat. Sebab aku dah penat dengan set yang milking semua Pokemon yang best-best macam Charizard, Phantasmal Flames, Ascended Heroes, ada Dragonite, Mega Charizard Y. Macam-macam lagi lah dekat Ascended Heroes tu kan. And then before Phantasmal Flames, Mega Lucario, Mega Gardevoir. But this time Darkrai mungkin tak ramai minat sangat, especially sebab design Mega Darkrai. Tapi bagi aku Pokemon yang featured dalam kali ni is solid. Okay, macam Chaos Rising je bagi aku. There's nothing kurang or lebih tentang set ni. At least bagi aku. Bagi korang aku tak tahu. And one thing to note juga, ETB ni allocation kali ni memang teruk. Sangat-sangat teruk. Aku tak tahu kenapa ETB sangat teruk for the past few sets ni. Padahal aku rasa Pokemon patut pump up production untuk ETB sebab dia tahu ETB yang ramai lagi beli compared to booster box atau booster bundle. ETB lagi orang beli sebab nak letak atas rak macam ni, design cantik kan, nak susun collection. Collection orang lagi nak collect ETB compared to booster box ke bundle ke, ataupun orang yang memang casual collector, dia orang memang nak beli ETB je. Betul tak? Yang casual, korang yang tak kejar hit, yang tak buat deck, yang suka just nak kumpul, korang akan beli ETB selalunya. Tapi itulah, ETB susah nak dapat. Okay, but it's okay guys. Aku rasa the hobby is healing. Sebab aku rasa satu booster box dah tak adalah sampai 1000 ke atas. Tak tahu kalau kat kedai, tapi mostly aku tengok kat luar orang dah jual 1000 ke bawah dah. So it is healing. Aku harap makin bawah makin jatuh. Kita harap boleh dapat booster box back to 700, 800 satu booster box back in those days. 600 I think terlalu mengharap lah, wishful thinking sangat lah. 600 it's impossible. But anyways, jom in the next video kita akan buka 36 pack booster box pula. Macam biasa, kita kena nak tengok macam mana pull rate sebenar kalau beli satu booster box. See you guys in my next video. This is Sonic Webs. Peace out.